أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk bab baru, bab yang ke-8. Muka surat 54. Okey, secara ringkasnya bab ini kita belajar apa? Kita belajar namanya badal. Okey, kita buat revision sikit. Kan? Pelajaran baru lagi. Sebelum ni ayat-ayat kita macam ni kan. Hadza, ini adalah seorang pelajar. Macam mana nak cakap? Hadza pelajar. Talibun. Hadza talibun. Okey, ahsan. Talibun. Mana mubtada? Hadza mubtada. Mana khabar? Talibun. Kita ingat kalau mubtada karakteristik dia pertama, mubtada karakteristik dia pertama dia marfu', marfu'. Kedua ma'rifah. Ma'rifah ni spesifik lah, definite. Khabar pula, ini mubtada, khabar pula marfu' juga. Marfu'. Lagi satu dia nakirah, tak ada alif lam. Nakiratun. Terjemahan dia apa? Ini adalah seorang pelajar. Terjemahan dia menjadi ini adalah seorang pelajar. Ini seorang pelajar. Okey, sekarang ni perasan tak? Talibun nakirah kan? Ni dia nak transform menjadi badal ni. Terjemahan badal adalah ganti. Macam haji badal kan, kita nak represent someone untuk kerjakan haji bagi pihak somebody lah kan. Hadza talibun. Okey, sekarang ayat ni tukar jadi macam ni pula. Hadza sama. Hadza tapi talibun kita makrifahkan. Hadza talibu. Bila macam ni, okey, hadza ni still mubtada. Ini mubtada. Tapi nampak tak? Sekarang ni alif lam at-talibu. Talibun dah jadi at-talibu. Makrifah sekarang kan? Tadi nakirah. Sekarang makrifah. Bila makrifah, dia bukan lagi khabar. Sekarang dia menjadi, nama dia apa? Badal. Ayat ni lengkap tak? Tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Khabar tak ada lagi. Terjemahan dia pun tadi ini adalah seorang pelajar. Yang ini pula pelajar ini, this student, khabar dia still question mark lagi. So kita kena datangkanlah khabar dia. Pelajar ini berada di dalam kelas. Fil fasli boleh. Hazat talibu jadidun boleh?
Ini pelajar yang baru kan. Hadzat talibu jadidun. Ini senanglah Jadidun. So jadidun inilah sebagai khabar. Barulah menjadi jumlah ismiyah yang lengkap. Jumlah ismiyah nak lengkap dia kena ada mubtada dengan khabar. Hadza talibun. Ni ayat lengkap juga. Mubtada, hadza talibun khabar. Tapi bila kita tunjuk ada ismu isyarah kepada something yang makrifah, jadi hadzat talibu macam ni, jadi makrifah. Hadzat talibu yang makrifah ni kata nama selepas ismu isyarah makrifah, dia bukan khabar. Dia nama ni adalah badal. So hadzat talibu khabar tak ada lagi. So kita kena create lah khabar. Jadidun ke. Tu kalau jumlah jenis khabar mufrad. Kalau jenis khabar kita buat jarun wa majrurun, pelajar ini berada di dalam kelas. Hadzat talibu fil fasli. Kalau guna zorfun pula, pelajar ini di depan whiteboard. Saburati. Jumlah ismiyah pula khabar dia. Hadzat talibu ismuhu Ahmad. Pelajar ini namanya Ahmad. Itu jenis khabar jumlatun ismiyatun. Jenis khabar jumlah fi'liyah pula. Hadzat talibu jalasa, duduk. Jalasa alal kursi. Boleh? So kita dah boleh play around lah macam mana nak buat ayat kan. Dah ada tools lah, dah ada template lah kan. Dah ada template yang itu. Yang mana? Yang ni? Yang ini Pelajar in hadza. Hadza kan ini kan. Hadza ismu isyarah kan. Ismu isyarah untuk yang dekat, lil qarib. Pelajar ini, kenapa dengan pelajar ini? Adalah seorang yang baru. Jadidun. Newcomer. Dia baru join kelas ni. Hadzat talibu jadidun. Kalau yang ini pula, ini adalah seorang pelajar. Nanti kalau kita dah belajar na'tun, kita belum belajar na'tun kan, sifatun kan? Boleh juga. Hadza talibun jadidun. Ni nanti. Ni later lah. Maknanya apa? Ini adalah seorang pelajar yang ada yang. Dia nak describe. Ayat tu akan jadi more descriptive lah. Dia nak describe talibun ni kan. Pelajar-pelajar yang macam mana karakteristik dia? Pelajar yang baru. Hadza talibun jadidun. Hadzat talib. Kalau macam ni, hadza mubtada, talibun khabar, jadidun sebagai na'tun. Ni kalau pada kena alif lam. Yang ini kita tak belajar lagi. Saja cikgu nak cerita. Ini sebab adalah na'tun. Na'tun ni kita belum belajar lagi Na'tun ta. Kalau yang ni pula, hadzat talibu jadidun. Pelajar ini adalah seorang yang baru. Kalau ini pula, ini seorang pelajar yang baru. Pelajar ini adalah seorang pelajar yang baru. Tapi dari segi i'rab dia berbeza. Bila tambah alif lam, dia no longer a khabar. Dia adalah badal. Selepas ismu isyarah, isim zahir, makrifah dengan alif lam, bukan khabar. Dia adalah badal. Maknanya kalau tiba-tiba kita jumpa perkataan haza at-talibu, maknanya ayat tu ayat tergantung lagi. Khabar dia tak ada lagi. Ni cuma nak cerita dia macam dia bertukar-tukar status ni. Kalau dekat sini haza maintain dekat sini. Haza dekat sini maintain lah sebagai mubtada. Talibun khabar. Na'tun apa ni jadidun sebagai na'tun. Kat sini jadidun na'tun. Dekat ayat sini pula jadidun sebagai khabar. Haza talibun tu dah lengkap dah. Ni cerita ni haza talibun. Tak ada jadidun pun dah lengkap sebab dah ada mubtada, ada khabar. Kalau yang tu dia tergantung lah. Kalau ini tak ada jadidun, tak tergantung. Dia bukan ayat. Dia frasa. Ini pelajar ini seorang apa macam tu. Pelajar ini betul dia krik. Dia diam. Pelajar ini mute. Tergantung kan? Sebab tak ada khabar. Pelajar ini seorang yang baru. Baru. Perfect ayat tu itulah yang kita akan belajar dekat dalam bab ni. Kita belajar dipanggil isyaratu ilal ma'rifah bi alif lam. Menunjukkan sesuatu kepada something yang makrifah dengan alif lam. Dan kita belajar juga liman. Kita bagi summary sikit lah supaya ni apa liman. Kita dah belajar kan li huruf jar kan? Kalau liman maksud dia milik siapa? Milik siapa? Belong to who? Milik siapa? Milik siapa?
Li huruf jar kan? Untuk atau milik. Man kan ismu istifham kata tanya. Milik siapa? Liman hadzal qalam? Liman hadzal kitab? Buku siapakah? Liman hadzal sayyaratu? Milik siapakah kereta ini? Kita dah pernah terangkan. Kita belajar juga zarfun, amama dengan khalfa. Amama depan, khalfa belakang. 3 je perkara penting yang kita belajar kat bab ni. Perkara pokok. Badal, liman dengan zorfun. Tambah lagi amama dengan khalfa. Amama, khalfa, fauqa, tahta. Total sekali kan? Ada yang kita ni lah yang akan kita cover. Okey, mari kita sambung buku teks. Abang Rahman cuba baca dulu teks dia tu. Hadzal rajulun. Hadzal rajulu tajirun. Wa zalika rajulu. tabibun. Hadzal rajulu tajirun. Wa zalika rajulu tabibun. Cuba terjemah. Ini adalah lelaki ini. Jadi lelaki ini adalah seorang peniaga dan lelaki itu adalah seorang doktor. Jadi macam tu terjemahan dia. Okey, mana mubtada dekat kita fokus dekat ayat yang pertama. Hadzal rajulu tajirun. Mana mubtada? Hadza. Ar-rajulu menjadi badal. Khabar mana? Tajirun. Ayat kedua pun sama. Zalika mubtada, ar-rajulu badal, tabibun sebagai khabar. Okey, next Akram. Ismut tajiri. Cuba Akram terjemah dulu. Ada tak yang tak faham? Kalimah mana yang tak faham? Words mana yang tak tahu makna? Ismu nama. Ismun nama kan? Ismut tajiri, nama peniaga itu adalah Mahmudun. Mahmud. Dan wasmut tabibi, doktor adalah Sa'idun. Okey. Mari kita tengok ayat ni Ismut tajiri. Siapa nama dia? Mahmudun. Mahmudun. Mana mubtada? Ismu. At-tajiri sebagai badal. Badal bila dia selepas ismu isyarah saja. Macam hadza, hadhihi kan? Apa lagi yang kita belajar? Zalika, tilka. Kan? Tilka. Yang ini ismu. So dia bukan badal. Dia mubtada, ingat? Wa huwa asalnya ismun kan? Tapi tak ada tanwin. Kenapa tak ada tanwin? Ingat tak nama dia? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia adalah mudhaf, betul. So ismu ni pertama nombor 1 dia adalah mubtada. Mubtada. Wa huwa dan ia juga adalah mudhaf. So at-tajiri ni sebagai mudhafun ilai. Mana khabar dia? Mahmudun ni ada menjadi khabar. Yang ini tak ada badal. Saja dia nak. Yalah, ni yang kita belajar sebelum ni lah kan. Badal ni lepas ismu isyarah. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Fi huruf jar bukan badal. Fi, ala, min, ila, lam. Tu nama huruf jar. Lepas huruf jar, kata nama selepas huruf jar majrur bil kasrah. Yang ketiga, ayat ketiga, Puan Fadilah. Wadzalika, yang tu zalika. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tajiri. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Cuba puan terjemah dulu. Hadzal baitu, rumah ini kat sini jadi milik lah. Belongs to peniaga. Milik seorang peniaga kan. Wadzalikal baitu, dan rumah itu rumah milik doktor. Mana mubtada? Kita fokus dekat ayat yang pertama dulu. Hadzal baitu lit-tajiri. Mana mubtada? Hadza al-baitu sebagai yang ini baru badal sebab dia ada hadza kan, ismu isyarah kan. Lepas tu kata nama selepas dia makrifah dengan alif lam pula. So ianya adalah badal. Rumah ini milik peniaga. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Samalah juga. Okey,
tulis sikit Tadi terlupa nak cakap satu point. Karakteristik badal ni. Badal ni apa yang dia buat kan? Lupa nak cerita. Kemudian hazal baitu litajiri. Hazal baitu litajiri. Kat sini khobar ni jenis apa? Jarun wa majrurun. Jenis khobar dah lah. So yang ini mubtada kan? Mubtada marfu kan? Karakteristik dia lah. Status dia marfu'un. Walaupun tak nampak tanda marfu', kita kan biasa marfu' dengan dhammah kan? Tapi hadza ni dia special. Dia dipanggil mabni. Tak nampak dia punya, tak nampak dengan jelas tanda marfu' dia. Kalau nak i'rab pun cara dia hadza ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Dia marfu' sebab dia adalah mubtada. Hadza ni mubtada. Mubtada. Marfu' kan? Yang ini sebagai badal. Badal. Badal ni kat sini okey lah kan sebab dia dah bagi tanda, dah bagi baris. Dah ada baris. Kita pun tinggal baca hazal baitu je kan. Katakanlah tak ada baris kan. Okey, kita nak determine hazal baitu ke hazal baita ke hazal baiti kan. Katakan tak ada baris kan. Tapi kita tahu dia badal sebab dia adalah selepas ismu isyarah and then dia ada alif lam ma'rifah dengan alif lam. Tapi kita nak letak i'rab apa ni? Baris apa ni? Jadi marfu' ke majrur ke marfu' ke kan? Badal dia akan follow, dia akan inherit, dia akan mewarisi i'rab yang dipanggil mubdal minhu ni. Kalau haza ni marfu', haza marfu' sebab dia mubtada kan. So badal ni pun menjadi marfu'. That's why lah kita letak baris dia dhammah. Sebab apa dia dhammah? Sebab dia badal. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia badal kepada haza. Haza pula mubtada marfu'. So dia pun kena follow marfu'. Dia adapt, dia inherit status i'rab mubdal minhu. Haza ni nama lain dia mubdal minhu lah menjadi mubdal minhu. So kita pun tahulah reason dia kita nak baca apa ni. Hazal baitu ke, hazal baita ke, hazal baiti. Kan? So setiap baris tu ada reason dia. Akmal. Lagi sekali. Salah baris tu Akmal. Baitut tajiri. Amamal masjidi. Okey, stop dulu. Apa maknanya? Terjemah dulu. Rumah peniaga itu berada di hadapan masjid. Betul? Wa baitu sambung. Wa baitut tabibi. Wa baitut terjemah dan rumah kepada doktor itu berada di khalfa apa? Amama depan, khalfa belakang madrasah. Berada di belakang madrasah. Okey, kita fokus dekat ayat baitut tajiri amamal masjidi. Kita ambil masa sikitlah nak analyze. Baitut tajiri Baitut tajiri apa? Amamal masjidi. Okey, baitut tajiri amamal masjidi. Akmal. Mana mubtada? Baitu ni. Baitu ni mubtada. Kenapa dia tak ada dhammah? Tak ada dhammah pula. Kenapa dia tak ada tanwin? Tak ni baitu. Kenapa dia tak ada tanwin? Sebab dia adalah wa huwa mudhaf. Wa huwa dan ia juga. Wa huwa mudhaf. Betul. So at-tajiri sebagai mudhafun ilaihi majrurun. Mudhaf ilaihi kena majrur. Mana khabar mana khabar dia Akmal?
Frasa ni amamal masjidi sebagai khabar. Jenis khabar? Tak dengar? Apa Ingat mula-mula mufrad, bukan, ni bukan mufrad. Jarur wa majrurun, bukan, ni bukan huruf jar kan? Yang ketiga nama dia apa? Zarfun. Zarfun. Amama, khalfa, tahta, fauqa, zarfun. So jenis khabar dia zarfun. Zarfun wa mudhafun ilaih. Okey, yang ini ada badal lah ayat ni. Tak ada. So tadi musyarah kan? Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. So ayat ni tak ada badal. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Puan Nadirah. Liman. Ni yang kita belajar tadi yang baru ni. Liman maksudnya milik siapa? Baca dulu Puan. Liman. Liman hadis sayyaratu. Wa Liman tilka. Wa liman tilka. Liman milik siapakah? Hazihis sayyaratu, milik siapakah kereta ini? Wa liman tilka, dan milik siapakah yang itu? Kereta itulah. Dia tak nak ulang-ulang banyak kali. Asalnya liman hazihis sayyaratu wa liman tilkas sayyaratu. Yang tu lah kan. Malah nak ubah. Nak berulang. Milik siapakah kereta ini? Wa liman tilka, dan milik siapakah kereta itu? Baca, sambung lagi. Hazihis sayyaratu. Baca. Hazis sayyaratu. Litabibi. Litabibi. Milik doktor. Watilka, dan yang itu, maknanya kereta itu. Watilka. Litajiri. Milik. Milik peniaga. Hazihis sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Kereta ini milik doktor. Betul. Hazihis sayyaratu litabibi. Mana mubtada? Betul, hadhihi. Ada badal tak kat sini? Yang cari yang ada alif lam. Tak, badal as-sayyaratu. Dia badal dia mesti selepas ismu isyarah. Ismu isyarah tu yang ini itulah. Ini itu, hadza, hadhihi, zalika, tilka, ulaika, haulai, semua ismu isyarah tu. Kalau selepas ismu isyarah ada kata nama yang isim yang makrifah dengan alif lam. So isim makrifah dengan alif lam tu dipanggil badal. So dekat sini hazihi sayyaratu, hazihi mubtada, as-sayyaratu sebagai badal. Kenapa? Okey, kita ulang sikit. Kenapa kita baca dia hazihi sayyaratu, bukan hazihi sayyarata, bukannya hazihi sayyarati? Kena tahu reason. Kenapa reason dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh ulang balik? Sebab dia badal. Sebab dia badal, dia ikut yang hadhihi. Hadhihi dia kedudukannya marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia adalah mubtada'. Disebabkan hadhihi marfu', as-sayyarah ni yang kita nak decide nak baca as-sayyaratu ke, sayyarata ke, sayyarati ke. So as-sayyarah ni kena jadi marfu' juga. Bila marfu' jadilah as-sayyaratu. Ni dia punya jalan kerja lah kan. Macam matematik kan. Dia boleh je tiba-tiba bagi jawapan kan. Tapi ni jawapan sebab dia faham ke, ataupun jawapan dia betul. Jawapan betul ni sebab dia faham, ataupun jawapan ni betul sebab dia tengok orang sebelah kan. Kan? Kalau orang tu faham, dia ada jalan kerja dia betul kan. Dia punya next apa kan. Okey, betul. Pertama kena betul, kedua kena faham lah kenapa, reason why. So hazihi sayyaratu litabibi. Okey, mana khabar dalam ayat ni? Hazihi sayyaratu litabibi. Mana khabar? Hazihi mubtada, as-sayyaratu
badal. So khabarnya adalah litabibi. Jenis khabar ada li, ada huruf jar. Jadi jarun wa majrurun. Lam ni huruf jar So kita sebelum ni kita belajar fi, ala, min, ila. Lepas tu lam tambah lagi. Baru masuk milik. Okay, next. Abang Rahman. Hazihi sayyaratu minal yabani. Tilka min Amerika. Terjemah. Kereta ini daripada Jepun. Doktor punya kereta milik doktor made in Japan, okay? Dan Kereta itu dari Amerika. Tilka tu refer to kereta peniaga kan, businessman daripada Amerika. Hazihi sayyaratu minal yabani. Mana mubtada? Hazihi. Ada badal tak? Apa badalnya? Betul, as-sayyaratu badal. Isim ma'rifah selepas ismu isyarah hadhihi. Mana khabar? Minal yabani. Minal yabani. Nau'ul khabar, jenis khabar namanya apa? Jarun wa majrurun. Okey. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Dari Jepun. Oh, Jepun lawan malam ni Ada game kan? World Cup. Masa malam ni kot. Tengok tengah hari Oh, sempat kita tengok. Wa tilka min Amerika. Tengok kalau Jepun kan minal yabani. Ada min, asalnya al-yabanu. Ada min jadi minal yabani. Ini normal kita belajar kan, lepas huruf jar dia kena majrur dengan kasrah. Tapi kalau Amerika ada min Amerika juga. Sebab apa? Sebab hujung dia tu ada alif maksurah. Amerika. Ada bunyi a. Memang macam tu. Amerika. Kalau ada min Amerika juga. Sebab ada bunyi a, bunyi panjang belakang ni. Ada banyaklah contoh perkataan lain. Contoh nama orang Musa, kan panjang kan? Musa. Walaupun tulisan macam ya, tapi bunyinya alif, dipanggil alif maksurah. Almania, Jerman, Almania. Ada min Almania juga. Yang bunyi clue dia, kalau yang bunyi a hujung tu kan, hujung dia ada a. So dia majrur ke, dia mansub ke, dia marfu' ke, rupa dia sama macam tu juga. Ingat macam tu dulu. Sebabnya kalau nak explain detail, kita belajar nanti dekat buku 3. Dia mu'rab. Dipanggil, ni ada tanda dhammah dia ni, tapi dhammah dia tak tertulis kat sini. Tapi kita boleh estimate. Dia ada dekat atas alif ni. So maknanya kalau dia marfu', lebih kurang macam dia jadi Amerikayu. Kalau mansub, Amerikaya. Kalau majrur, Amerikai. Contohnya lah kan. Tapi tak ditulis. Tu namanya i'rab muqaddarah, i'rab takdir. Tu nanti buku 3 bab 1 lah. Dekat sini kita kalau kita boleh tahu, kalau any nouns yang ujung dia tu bunyi a, tak kisahlah tulisan dia alif mamdudah ke ataupun alif mansurah kan, tapi bunyinya sama a. Rupa dia macam tu je. Ada min ke, ada zorfun ke, dia jadi mudhafun ilaih ke, dia remain macam tu je. Okay, next. Kita teruskan tamarinu. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soalan-soalan berikut. Akram baca. Akram nombor 1. Man hadzal rajulu? Terjemah. Siapakah? Kepunyaan. Dia tak boleh jadi, yalah kalau translate satu-satu jadi
siapakah ini lelaki? Macam ayat orang Tamil lah pula. Dengar, kalau hazar rajulu, lelaki ini kan. Lelaki ini. Kita sebut lelaki ini. So, siapakah lelaki ini? Jadi macam tu terjemahan dia. Man hazar rajulu wa man zalika rajulu, dan siapakah lelaki itu? Jawab. Jawapannya apa, Akram? Dia tanya ni. Man hazar rajulu wa man zalika rajulu. So jawapan ni berdasarkan petikan yang kita baca tadi. Jawapannya ada kat atas. Siapa lelaki ni? Mula-mula tu first line ni. Line yang pertama. Hazar rajulu, jumpa tak? Hazar rajulu tajirun. Lelaki ini adalah seorang peniaga, dia tanya. Jawapan dia, hazar rajulu tajirun. Lepas tu ada wazalika kan? Wazalika rajulu tabibun. Itulah jawapan yang untuk soalan yang pertama. Ada dalam petikan pada baris yang pertama. Jawapan dia? Jawapan dia ada dekat first line petikan. Hazar rajulu tajirun. Dia tanya, man hazar rajulu wa man zalikar rajulu? Siapakah lelaki ini dan siapakah lelaki itu? So jawapannya ada dekat line yang pertama. Hazar rajulu tajirun wa zalikar rajulu tabibun. Lelaki ini adalah seorang peniaga dan lelaki itu adalah seorang doktor. Okey kan, ini macam refer kepada petikan yang kita baca tadi. Okey, seterusnya Puan Fadilah. Terjemah dulu. Mas Muttajiri. Okey, kejap nak kita ulang kaji sikitlah Kenapa ismu tu tak ada tanwin? Bukannya ismun tapi ismu. Apa nama dia? Siapa ingat? Bukan. Tu jawapan kan? Saya tanya kita baca balik soalan dia. Mas Muttajiri kan? Soalan saya, kenapa ismu tu tak bertanwin? Bukannya ismun tapi ismu, ditulis ismu. Sebab dia mudhaf, betul. Mas Muttajiri, so mudhafun ilaih untuk menunjukkan pemilikan, possessiveness. Apakah nama milik? Jadi milik lah kan? Apakah nama milik peniaga itu? Peniaga itu nama dia apa kan? So jawapannya ismu tajiri. Ismu tajiri Mahmudun. Boleh jadi apakah nama doktor ni? Dia bukan jadi siapakah. Sebab dia tanya nama. Nama kalau man, kalau orang man hazar rajul, dia tanya orang lelaki kan, guna man. Siapa? Tapi kalau tanya nama, apa? Tadi kita tanya orang siapakah. Itu bahasa Melayu siapa kan? Apa nama kau? Tak. Apa nama kau tu macam salah pula Apa nama kau Siapa kan nama dia? Siapa biasanya kan? Bahasa Arab tak? Kalau nama, apa? Saya tulis apa tadi? Tak, saya lupa saya nak terangkan apa ni. Sekejap. Di sini kita soalan nombor 2 kan? Ni ismut tajiri, ni jawapan dia. Ismut tajiri Mahmudun. Mana mubtada? Puan Fadilah. Ismu wa huwa ismu mubtada wa huwa mudhaf kan? At-tajiri mudhafun ilaih. Mubtada dah jumpa khabar dia
Mahmudun kan? Okey. Sekarang kita dah belajar domain kan? Pronouns kan? Kalau dia he adalah huwa kan? Huwa dia lelaki. Kalau nak tulis ini nama peniaga itu adalah Mahmud. Cuba guna namanya adalah Mahmud. Jadi apa? Namanya adalah Mahmud. Tak nak guna tak nak mention lagi sekali At-Tajiri ni. Namanya adalah Mahmud. Jadi apa? Ingat tak? Guna ni. Guna ismun campur huwa jadi ismuhu. Ismuhu. Ismuhu Mahmudun. Nama his name is Mahmud. Kalau hiya ismu contoh je lah. Ismuha Aminatu. Perempuan kan? Jadi ismuha. Kalau huwa, kalau hiya. Ni tak ada badal. Ini mudhafun ilaih. Badal. Oh tak, ni in this case macam kita nak ganti kan? Ini boleh juga kita nak tulis macam ni. Badal syarat dia selepas ismu isyarah je yang kita belajar sekarang. Badal nanti kita belajar kat buku 3, ada 3 jenis badal lagi. So yang kita cover dulu sekarang ni badal yang selepas ismu isyarah, lepas tu dia adalah ma'rifah dengan alif lam. So nak cerita ni, nak jawab soalan tadi ada 2 cara lah. Boleh juga guna ismu tajiri Mahmudun. Kalau kita nak guna domain, nak guna pronouns, ismuhu Mahmudun. Ismuhu Mahmudun. Okey, soalan ketiga, Akmal. Jawapan dia? Ismuhu. Wah, bagus. Terus apply. Ismuhu. Kalau dah guna ismuhu tak payah mention tabibi. Ismuhu Sa'idun. Lagi satu cara dia ismut tabibi Sa'idun. Ada 2 cara lah. So nampaklah kalau kita buat ayat tu kepelbagaian pola-pola ayat yang kita buat kan, tak adalah macam tu satu style je. Ismuhu Sa'idun. Okay, next. Puan Fadilah. Betul kan? Dah kan? Puan Fadilah. Puan Fadilah pula. Puan Nadirah. Saya tersilap. Tersilap nama, patutlah. Saya yang silap. Puan Nadirah. Min sayyaratu tabibi. Min aina sayyaratu tabibi. Min dari min from kan, dari. Aina mana? So min aina from where? Sayyaratu tabibi. Milik. Betul. Dia kata maknanya kereta ni made in mana? Jepun kan? Soalannya min aina sayyaratu tabibi? Kita pun boleh cakap sayyaratu tabibi minal Yabani. Betul ke Yabani ke Amerika? Kejap. Jepun. Kalau doktor daripada Jepun. Sayyaratu tabibi minal Yabani, ataupun sayyaratuhu, kereta miliknya dari Jepun. Saya tulis Soalannya, apa soalannya? Min
aina sayyaratut tabibi min aina sayyaratut tabibi. Sebelum tu Puan Nadirah, kenapa sayyaratu ni tak ada tanwin? Kenapa satu dammah saja? Kenapa dia tak ada tanwin? Bukannya sayyaratun. Asalnya sayyaratun kan? Dekat sini sayyaratu. Sebab apa dia sayyaratu? Sebab dia mudhaf. Lepas tu kan baris bawah kan? Yang ni mudhafun ilaih. Maknanya kereta milik doktor. Kereta tu owner dia doktor. Macam kitabun dengan mudarrisun. Buku milik cikgu. Jadi Kitabu al-Mudarrisi. Kitabu al-Mudarrisi. Kalau baca sambung, Kitabul Mudarrisi lah. Maknanya buku milik cikgu. Kitabut Talibi. Buku milik pelajar. Min aina sayyaratut tabibi? Kita pun nak jawab. Kereta milik cikgu dari Jepun kan? So, cara yang pertama kita ulang balik. Sayyaratut tabibi. Sayyaratut tabibi minal yabani. Minal yabani. Cara yang kedua, kalau kita guna dhamir, kereta miliknya, his car. Jadi, macam mana? Jadi apa? Sayyaratuhu. Salah, tertulis. Jadi sayyaratuhu. Huwa jadi sayyaratun plus huwa jadi sayyaratuhu minal yabani. Apa beza satu dengan dua? Maknanya yang pertama kita ulang at-tabibi ni. Sayyaratut tabibi minal yabani. Ni perbualan lah kan. Min aina sayyaratut tabibi? Cara pertama, sayyaratut tabibi minal yabani. Tapi kita tak jawab biasanya kan. Kereta doktor ni dari mana? Kita ulang. Jawab kan? Kereta doktor ini dari Jepun. Macam tu lah. Kalau kita cakap kereta dia lah kan. Kereta dia tu dari Jepun. Kita tak kata ulang at-tabibi buat kali kedua bila jawab. Kita refer pakai kata ganti nama, dhamir, pronoun kan. Yang kedua ni lah, sayyaratuhu. Maknanya keretanya, kereta miliknya, his car from Japan. Pertama, macam ayat budak sekolah yang nombor satu ni. Yang kedua ni macam ayat biasa lah, sembang biasa lah. Okey. Seterusnya nombor 5, Abang Rahman. Min aina sayyaratut tajiri. Dari mana kereta peniaga? Dari mana pula kereta peniaga? Kereta peniaga tu dari mana lah, made in mana kan? Dari manakah kereta milik peniaga itu? So jawapan dia? Sayyaratuhu min Amerika. Okey. Ada lagi satu cara. Sayyaratut tajiri min Amerika. Okey, tu yang kata. Ada lagi satu. Saya tak mention kat sini. Bukan yang contoh yang Amerika tu dah betul lah. Yang depan ni kan. Pertama, sayyaratut tabibi minal, itu ulang balik yang ada kat whiteboard ni lah Sayyaratut tabibi minal yabani. Kedua, sayyaratuhu minal yabani. Yang ketiga, kereta ni kita malas nak mention dah. Kereta ni kita gantikan dengan dhamir terus. Kereta muannas ke muzakkar? Muannas sebab ada ta marbutah kan. Hiya je. Ni malas sangatlah ni. Hiya minal Amerika minal yabani ke depends lah. Minal kat sini ya
Ni yang soalan baru ni min Amerika. Bukanlah malas ni, kepelbagaian cara nak buat ayat lah. Mudah. Nak cakap mesti something yang short and concise kan. Kalau tulis nak tulis panjang-panjang, nak cakap yang ringkas je. Hiya min Amerika. Ada lagi satu cara. Yang ini percakapan je. Min terus jawab je. Minal yabani. Boleh juga. Dekat sini mubtada ada mana? Ni tak belajar lagi. Mahzuf. Mahzuf maknanya dibuang. Dibuang sebabnya orang yang bercakap dengan dia punya audien faham dah. Tak adalah boleh tiba-tiba je kita mulakan percakapan minal yabani. Tak boleh lah, itu dah out of context lah. Tak faham. Dia biasanya ada sequence je lah. Mahzuf. Dan korang banyak tiba-tiba tak ada mubtada. Maknanya mubtada tu mahzuf. Kalau nak faham ni kena refer back ayat-ayat sebelumnya baru faham cerita dia. Dia dinamik lah nak buat ayat ni kan. Tak ada, bukannya ada satu cara je lah. Okay, next. Akram. Aina baitut tajiri. Apa maknanya? Terjemah dulu. Aina mana kan? Di mana? Di manakah? Aina baitut tajiri? Di manakah rumah peniaga? So rumah ni kat mana? Saya tu kereta, tak ada kaitan Akram. Yang ni yang baris keempat tu. Baitut tajiri. Tengok kat petikan tu kan? Baris keempat. Jumpa tak? Okey. Jawab. Aina tu bila Aina tu kata tanya tau. Aina kata tanya, bila nak jawab tak payah mention Aina lagi. Kita jawab macam ni lah. Macam pattern ni. Aina baitut tajiri. Baitut tajiri apa? Amamal di depan kan? Amamal masjidi. Style kedua. Baituhu amamal masjidi. Cara ketiga, rumah muzakkar ke muannas? Rumah. Rumah muannas, dia tak ada tamar butah. Muzakkar. So guna apa? Guna huwa ke guna hiya? Huwa, ni huwa ni refer kepada rumah lah, rumahnya. Huwa amamal masjidi. Ni kalau dah pandai, amamal masjidi. Aina baituhu amamal masjidi. Adalah sebab baituhu amamal masjidi. Kita buat ada 4 template lah ayat yang jawapan kita boleh buat ni. Baik, kita praktis satu-satu lah kan. Okey, Puan Fadilah. Next. Rumah doktor pula kat mana? Okey, nak guna template yang mana ni? Rumah dia kat mana? Ada dekat row nombor 4 tu tak jawapan dia? Baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah doktor itu di belakang sekolah. Ini yang style nombor 1. Baitut tabibi khalfal madrasati. Kedua boleh juga buat baituhu amamal madrasati. Ketiga guna dhamir huwa amamal madrasati. Yang keempat amamal madrasah. Okey. Seterusnya iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimah. Yang ni kita baca je. Dan baca dengan baris yang correct lah, yang betul. Okay, next. Baca. Nombor 1, Akmal. Baca, Akmal.
Oh, terbaik. Baris semua betul. Cuba terjemah. Kalau ada badal dia jadi budak ini adalah budak ini adalah Khalid. Dan budak itu adalah Muhammad. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Okey, Akmal. Kita fokus dekat bahagian pertama. Hadzal waladu Khalidun. Mana mubtada? Hadza. Ar-rajulu sebagai badal. Kata nama selepas ismu isyarah, selepas hadza kan? Ada alif lam pula. Kan al-waladu ada alif lam. So dia adalah badal. Khobar ni mana? Cerita je nama nak cerita dekat sini, nak bagi tahu lelaki ini adalah Khalid. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Kisanian yang kedua. Puan Nadirah. Hadza ar-rajulu imamun. Wa dzalikal rajulu muhandisun. Hadza ar-rajulu imamun. Apa terjemahan dia? Ini lelaki. Macam ayat. Lelaki ini adalah seorang imam. Adalah seorang engineer, jurutera. Mana mubtada Puan Nadirah? Hadza. Ar-rajulu namanya? Badal, betul. Khobar mana? Imamun. Nak ceritanya, lelaki ini, kenapa dengan lelaki ini? Apa yang nak diberitahu? Lelaki ini adalah seorang imam. Imamun itu adalah khobar. Cerita dia nak beritahu lelaki ini seorang imam. Yang ayat kedua pula, dia ada lelaki ini dan lelaki itu kan. Zalika kan itu. Wa dzalikar rajulu muhandisun. Lelaki itu adalah seorang jurutera. Okey, next Abang Rahman. Hazal ma'u baridun. Baridun zalikal ma'u aidan. La. Wa harun jiddan. Cuba terjemah. Adakah air ini sejuk? Air ini sejuk. Hazal ma'u baridun. Betul. Air ini sejuk. Adakah air ini sejuk juga? Zalika itu kan? Adakah air itu sejuk juga? Aidan also juga. So la. Tidak. Ia panas, sangat panas. Ia sangat panas. Harun jiddan. Betul? Semua baris betul. Hadzal ma'u baridun. Mana mubtada? Hadza. Al-ma'u sebagai badal. Baridun sebagai khobar. Betul. Okey, next. Akram. Lagi sekali. Hadhihi al-batta al-battatu. Tak tahu kan nak tulis baris apa kan? Sebab dia badal kan. Hadhihi ismu isyarah, betul tak? Hadhihi ismu isyarah. Hadhihi battatu. Batta nak letak baris apa kan? Baris depan ke? Baris atas ke? Baris bawah kan? Tak tahu nak decide kan? Tapi kita tahu dia adalah badal. Badal kepada hadhihi. Hadhihi ni mubtada marfu'. So dia pun marfu' dengan dhammah. Al-battatu. Satulah. Hadhil battatu li aliyin. Apa maknanya? Ada badal kan? So itik ini itik muannas kan, ada ta malbutah. That's why guna hadhihi.
Ite ini li tu kepunyaan. Kepunyaan Ali, Aliyun ke Aliyan ke Aliyin? Ada li. Jadi Aliyin. Asalnya Aliyun. Kalau dia marfu' Aliyun. Asalnya kan Aliyun. Tapi sebab ada huruf jar li, lam kan? So dia jadi Ali. Jadi Aliyin. Okey. Hadzal battatu li Aliyin wa tilka li Faisalin. Dan itu maknanya wa tilkal battatu, dan ite itu milik Faisalin. Kalau ada orang nama Faisal kan, inilah ejaan yang betul ni bahasa Arabnya. Faisalun, ada li jadi li Faisalin. Faisal. Kalau bahasa Melayu Faisal kan. Faisal. Sebab bahasa Melayu tak ada huruf sad. Samalah juga bahasa tulisan Arab tak ada huruf P. Dia ganti dengan huruf rasanya ba kan. Filipin, kita Filipin. Pakistan, Pakistan ada Pakistan. Sebab dia tak ada huruf pa tu tak ada. Okey, next Puan Fadilah. Ini dah nombor 5 Puan Fadilah. Hadhihin nafizatu. Hadhihi nafizatu maftuhatun. Wa tilka maftuhatun. Mughlaqatun. Terjemah. Tingkap ini betul. Betul, dan tingkap itu mughlaqatun. Soalan saya Puan Faridah, kenapa maftuhatun bukannya maftuhun? Biasa maftuhun kan? Yang ini maftuhatun. Ada ta marbutah. Sebab apa? Sebab dia adalah khabar kepada mubtada yang muannas. Mubtada dengan khabar dia kena agree dua perkara. Dia kena, maknanya kena konsisten lah, kena follow dua perkara. Mubtada dengan khabar ni. Mana nak tulis ni? Benda ni memang kena, kita selalu kena ulang dan ulang. Memang kena selalu ulang dan ulang. Kalau tak kadang-kadang kita tahu jawapan dia, tapi kenapa tu kita tak ingat kan. Mubtada dengan khabar dia kena follow pertama dari segi bilangan. Bilangan, dia punya bilangan lah, numbers dia. Maknanya kalau mubtada mufrad, khabar pun kena mufrad. Kan? Kalau mubtada plural, khabar pun kena plural. Itu dari segi perspektif pertama, bilangan, numbers. Yang kedua, gender, at-tazkir wa ta'nis, muzakkar ke muannas. Kalau mubtada muannas, khabar pun muannas. Mubtada muzakkar, khabar pun muzakkar. Contohnya kita buat ayat Al-kitabu, kata buku itu besar. Al-kitabu besar apa? Kabirun kan? Kabirun. Tapi kalau as-sayyaratu, kereta itu besar. Jadi kabirotun. Kabiro, dia tambah mubtada muannas. Sebab mubtada'nya muannas, so dia pun kena muannas. As-sayyaratu satu kereta, kabirotun pun singular juga. So ni dua ni.
Pertama dari segi bilangan, keduanya gender, mubtada dengan khabar. Okey. Apa lagi kita kena bedah ni? Hadhihin nafizatu. Ada banyak ni. Pertama dia guna mana mubtada ni? Hadhihi. Ada badal tak? Mana? An-nafizatu tu badal. Macam mana tahu dia badal? Sebab dia ada alif lam kan? Ma'rifah dengan alif lam. Selepas ismu isyarah. Hadhihin nafizatu maftuhatun wa tilka mughlaqatun. Okay, next. Akmal. Lagi sekali Akmal tak dengar. Tak apa Akmal. Akmal baca je. Betul, kalau salah kita betulkan. Macam itulah. Mari kita tulis apa yang Akram Akmal baca kan. Kita ambil learn from mistake. Itu lagi cepat nak ingat. Buat salah dan faham apa yang kita salah. Jangan malu Laman apa? Laman tilkasah. Okey, tak apa, tulis dulu. Laman tilka as-sa'atu. Laman ke liman? Dia liman. Tapi lam huruf jar ni ada masa dia baris atas. Tapi dekat sini liman. Bila masa dia baris atas? Bila dia bergabung dengan dhamir. Li campur huwa, huruf jar li, lam. Nak kata huwa campur huwa, maknanya miliknya kan? Jadi apa? Lihu, lahu. Dia baris atas bila dengan domel. Jadi lahu. Banyak dalam Quran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia li ni bila next tu bukan domel. Kalau Muhammad, milik Muhammad, jadi li Muhammadin, bukan la Muhammadin, li Muhammadin. Milik Aisyah, li Aisyah tu. Tapi kalau li campur hiya, laha. Dalam domain ni semua dia baris atas. Bila dijumpa ana je. Lam campur ana kan, nak kata milik saya punya. Jadi li. Dekat ni je dia baris bawah. The rest baris atas. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li. Kalau milik kami, lana. Semua baris atas kecuali bila ana. Jadi li. So Akmal faham Bukannya laman tapi liman. Lam ni, lam huruf jar dia baris atas kalau dengan domel. Baru dia jadi baris atas. Liman tilka sa'atu hiya li Abbasin. Apa maknanya Akmal? Terjemah? Liman apa? Milik. Milik siapakah? Jam itu tilka. Tilka itu kan? Ianya hiya li Abbasin. Ianya bilik Abbas. Dia tak kata, dia secara lain boleh dia jawab tilka sa'atu li Abbasin, boleh. Tapi nak lagi nampak menarik, guna dhamir. Hiya li Abbasin. Okey, ayat hiya li Abbasin, Akmal, mana mubtada? Hiya, mana khabar? Li Abbasin. Jenis khabar? Jenis khabar? Bukan mudhaf. Khabar ada 5 jenis. Mufradun, jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Nama khabar dia
Jenis khabar dia jarun wa majrurun. Okey. Okey, seterusnya. Puan Fadilah. Puan Nadirah. Tersasul dia. Dia macam ni lah, macam apa? Back kan. Hakibatun dengan taman. Hadiqatun, kan dekat-dekat. Sayyarot, apa? Dajajatun dengan darrajatun. Dajajatun ayam, darrajatun basikal. Hadiqatun taman, haqibatun beg. Yang ni Fadilah Nadirah. Kalau saya tak tulis kat atas tersilap sebut. Okey, Puan Nadirah. Alif tabibi haza baitu. Hazal baitu. Hazal baitu. La Huwa lil mudarrisi. mudarrisi. Dia kalau baris bawah tu di bawah sabdu. Dia macam Quran. Macam Quran sekarang lah. Tapi Quran dulu-dulu dia tulis bawah. Bukan dia tak tulis bawah sabdu, dia tulis bawah huruf tau kan. Kalau Quran yang version Quran Madinah ni baris kasrah tu di bawah sabdu. Di atas huruf di bawah tanda sabdu. Huwa lil mudarrisi alit tabibi hazal baitu. Terjemahan dia apa? Adakah lit tabibi milik doktor? No, bukan. Rumah tersebut adalah milik guru. Huwa lil mudarrisi. Ianya milik cikgu. Huwa lil mudarrisi. Ada badal tak dekat sini? Huwa lil mudarrisi. Ada badal tak? Tak ada. Sebab badal syaratnya nak ada yang kita dah belajar so far lah. Dia kena selepas ismu isyarah. Dekat soalan tu ada. Alit tabibi hadzal baitu kan? Hadza ismu isyarah. Hadza. So al baitu adalah badal. Tapi dalam bahagian jawapan dia tak ada badal. Huwa lil mudarrisi. Sebab dia jawab dengan domir. Boleh juga dia jawab dengan ismu isyarah kan? Hadzal baitu lil mudarrisi. Boleh juga. Dulu itu ada bilang kan. Jadi bila kita baca adakah Alit tabibi. adakah ini milik doktor kan? So adakah rumah ini, rumah tu makrifah, dia dah tunjuk dah. Rumah yang tu milik doktor ni ke? Macam tu lah. Adakah milik doktor itu? Maknanya doktor tu dia dah, maknanya orang yang bercakap bersembang tu tahulah doktor yang mana ni walaupun tak sebut namanya. Kalau kita guna hazar depan. Hazar al-baitu waktu kita tukarkan doktor ni belakang. Ni nak buat soalan ke nak buat jawapan? Oh, sini tak ada soalan. Sini sebab ada soalan. Tu hamzatul istifham kan? Bila kita nak jawab. Oh, maknanya Puan Nadirah tanya, boleh tak buat jadi ahadzal baitu lit tabibi. Menarik. Ingat tak? Apakah syarat dia? Macam mana kita nak buat? Mana satu nak letak kat depan? Ingat tak apa dia? Ada hamzatul istifham kan? Kan? Apa yang nak letak kat depan? Betul. Okey, next. Lepas alif, lepas hamzatul istifham, apa yang kita nak tanya tu kita nak letak kat depan kan? Okey. Dalam soalan dia kita ambil yang original kan? Alit tabibi hadzal baitu. Alit tabibi hadzal baitu. Dekat sini dia nak tanya apa adakah rumah ini kepunyaan doktor, kepunyaan engineer ke, kepunyaan cikgu ke? Kan? Maknanya kepunyaan siapa? So jawapannya ada dua lah. Kalau na'am,
Ada dua cara lah kan. Sama ada nak, sebab A kan, hamzatul istifham. Pertama kalau na'am. Na'am. Dia jawab apa? Huwa lit-tabibi kan? Huwa lah. Huwa lit-tabibi. Rumah ini milik, betul, dia setuju. Dia betulkan lah. Huwa lit-tabibi. Kalau la, huwa li siapa? Entah siapa-siapa, tapi asalkan bukan doktor. Huwa lil mudarrisi contohlah mudarrisi. Disebabkan kita nak tanya rumah ini kepunyaan siapa? Kepunyaan doktor ke ataupun kepunyaan siapalah kan? So kita letak lit tobi ni kat depan. Sebab nak tanya ni, persoalan dia kepunyaan siapa? Okey, kita buat pula simulation dengan ayat yang Puan Nadirah tanya tadi. Ahazal baitu lit tabibi. Ahazal baitu lit tabibi. Tanya, adakah ini dia dahulukan apa? Hazal baitu. Maknanya dia tanya apa tau? Rumah ni kan, rumah doktor ni, yang ini ke, yang itu ke? Yang atas tadi, siapa punya rumah? Yang ini rumah doktor, lit tabibi. Hazal baitu dalika. So kalau na'am, sama jawapannya kalau na'am. Na'am. Hazal baitu, huwa lah pakai huwa lit tabibi. Tapi kalau la ni yang lain ni. Ahazal baitu lit tabibi? La. Samalah pula Salah ni saya ni. Ahazal baitu lit tabibi? Naam, huwa hazal baitu lit tabibi. Oh, dia tak boleh huwa. Kena guna hazal lah juga. Hazal baitu lit tabibi. Itu kalau na'am kan? Hazal baitu lit tabibi. Tapi kalau la, bukannya rumah yang ini, rumah yang itu. Zalika la, zalika, zalikal baitu lit tabibi. Dia depends. Apa yang kita nak tanya tu kita letak kat depan Puan Nadirah. Kalau yang atas ni milik doktor ke, nak tanya milik siapa kan? Milik engineer ke? Kita nak tanya rumah tu milik siapa. Yang bawah ni pula dia nak pastikan kan? Rumah doktor ni yang mana satu? Rumah yang ini ke, rumah yang itu ke? Nampak macam confusing sikit kan? Ni memang kena banyak praktis. Nanti kita jumpa lagi soalan, kita buat simulation. Kita dah sebut nama doktor tu. Mak kata Tak, perkataan ni sama je. Susunan je berbeza. Soalan ni kan? Susunan je berbeza. Adakah nak letak lit tabibi dekat depan ataupun hazal baitu dekat depan? Selepas kat depan ni maksud saya selepas huruf hamzatul istifham ni lah. tapi maksud dia jadi lain. Kan? Kita tanya Dalam bahasa Arab lah. Bila nak jawab tu kan? Jadi lain. Adakah rumah ini Bahasa Melayu cuba bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, rumah ni milik doktor ke? Ataupun milik engineer ke? Ataupun milik cikgu ke? Milik siapa? Sebab dia letakkan lit tabibi dekat depan. boleh milik siapa sebab dia dah sebut doktor. Maksud saya, kalau yes betul. Huwa lil lit tabibi. Kalau nak jawab la huwa li bukan lit tabibi lah. Orang milik orang lain lah kan.
So macam seolah-olah pertanyaannya milik siapa? Hazal baitu litabi apa? Rumah ini milik siapa? Kalau bahasa Melayu macam itulah. Yang soal ya, kalau yang nombor 2 macam ni kalau dalam bahasa Melayu? Hadzal baitu litabibi. Hadza ismu isyarah kan? Ini ke itu ke? Ya itulah. Rumah peniaga apa? Rumah doktor ni yang ini ke? Ataupun yang itu ke? Ini ke itu? Yang mana satu? Kalau na'am, hadzal baitu litabibi. Kalau tak, rumah yang tadi bukan rumah yang ini, rumah yang itu. Lepas ni kita jumpa apa ada kata soal hamzatul istifham, kita try play around dan fikir dia punya situation yang mana satu. Tapi clue dia apa yang nak ditanya tu diletakkan selepas hamzatul istifham. Kalau confused itu normal. Yang confusing. Okey, seterusnya. Siapa sang? Abang Rahman Awasihatun tilkal hadiqatu. Apa? Awasihatun Tilkal hadiqatu. Okey, jumpa. Ya lazifatun jiddan. Jiddan. Terjemah? Adakah taman itu bersih? Wasikhatun bersih ke kotor? Bersih yang saya faham lah. Adakah taman itu bersih? Kalau bersih nazifun. Kat sini awasikhatun. Adakah taman itu kotor? Okey. La. Ya. Ia bersih, sangat bersih. Betul. Awasikhatun tilkal hadiqati. Awasikhatun tilkal hadiqatu. Nampak dia kedepankan, dia letakkan apa kat depan? Wasikhun kan? Maknanya kotor ke bersih? Kan? Kalau yes bersih. Kalau kotor, yes kotor. Kalau bersih, no. Dia. Secara literal, adakah kotor itu taman? Memang bahasa Arab macam itulah. Bahasa kan? Itu macam orang India, bahasa orang India cakap bahasa Melayu lah macam tu. Adakah kotor itu taman? Kan? Adakah kotor itu taman? Kita kena rearrange lah. English pun sama juga, kita tak boleh terus ambil literal word by word punya susunan. Kita kena ikut bahasa kita lah kan. Nak terjemah, skill nak terjemah ke bahasa Melayu. Adakah taman itu kotor? Tak. Ianya bersih, sangat bersih. Okey bang. Ni yang hadiqatun. Hadiqatun maknanya taman. Kalau kedepankan tilka pula. Tilkal hadiqatu wasikhatun. Adakah taman yang mana? Taman yang itu ke taman yang ini? Bila nak comparekan yang itu ke yang ini, depan kita dahulukan tilkal hadiqatu tu. Bahasa Melayu memang tak nampak beza lah. Bahasa Melayu sama kan? Bahasa Melayu dia kena jadi totally different ayat jadi. Okay, next. Akmal. Akram dah tengok jam dah. Kita habiskan sampai nombor 13 ni boleh tak? Sampai bawah tu boleh sabar Akram. Walaupun Akram asyik tengok jam ya. Dah bagi clue ke cikgu ni. Kat tangan dia ada jam tapi dia tengok jam dinding kan. Sambung Akram. Al-libni apa maknanya? Adakah ada lam kan? Asalnya ibnun. Bila ada lam milik tu huruf jar. Adakah terjemah milik anak lelaki apa dia?
Darajah tu basikal kan? So dia tanya, adakah basikal ini milik anak lelaki Muazzin? Anak lelaki Ibnun. Kan? Ibnun kan? Lepas tu dia buat tambah huruf jar, li kan? Milik. So tulisannya jadi lam alif kan? That's why jadi macam ni. Lepas tu dia tambah yang a mula-mula tu hamzatul istifham, tanya. Itulah sequence dia. Ni lam huruf jar dengan ibnun. Okey, ini senang je kan? Faham kan? Milik adakah mana basikal ini milik anak lelaki Muazzin? Yes, na'am. Okey, dengar dia ada footnote. Tuan-tuan dengan perempuan punya ada tak? Ada 1 dengan 2 kan? Okey, tengok baca nombor 1. Yaqra'ut talibu bi apa? Binagmatin nuhi annahu, kecilnya, yumayyizu al-mubtada minal khabar. Oh, dia kata maknanya apa? Yuqra'u, para pelajar kena baca dengan binagmatin, maknanya dengan intonasi. Dengan intonasi nuh yang menunjukkan sama ada untuk memastikan mana satu mubtada dengan mana satu khabar. Maknanya dengan intonation lah. Alibnil muazzini hadhihi darajatu. Kena ada intonation. Footnote kedua, nutquhu, sebutannya, nak menyebutnya alibnil muazzini. Okey. Ni ada badal tak Akmal? Akram. Alibnil muazzini hazihi darajatu, ada badal tak? Tak ada. Betul ke tak ada? Ada pula. Tak ada. So cikgu nak lock jawapan Akmal. Ada ke tak ada? Tak ada. Akram pula. Akram. Akmal pula asal ada ke tak ada? Tak ada juga. Siapa kata ada? Ada. Mana? Sebab ismu isyarah kan? Hadza hadhihi. Bila ada hadza hadhihi zalika tilka, kata nama selepas dia kalau ada alif lam, dia ni adalah badal. So kat sini dalam ayat ni ada badal. Okey, tak apa. Okey. Ni macam-macam ada. Ada mudhaf ilaih ada. Okey, next nombor 10. Huwa talibun minal Iraq. Terjemah? Siapakah ini budak ke? Siapakah budak ini? Siapakah budak lelaki ini? Jawapannya? Dia tanya siapa budak ni kan? So jawapannya huwa talibun minal Iraqi. Ada badal tak? Puan Fadilah. Ada mana? Al-waladu selepas hadza. Okey, next. Akmal? Watilka min amrika. Okey, terjemah. Hazihi sayyaratu, kereta ini dari India. Ni kereta Mahindra Dan itu, maknanya dan kereta itu daripada Amerika. Ada badal tak Akmal? Ada badal ke? Tak ada? Ada mana? As-sayyaratu selepas hadhihi. Okay, next. Puan Nadira. Baitu itu huruf nun tengah-tengah tu. So bintu. Bintu Mas'udin. Ghaniyatun.
bintu Yasirin faqiratun. Faqiratun huruf qaf. Faqiratun maknanya apa? Bintun apa bintun? Anak perempuan. Ibnun anak lelaki. Kalau bintun anak perempuan. Dah macam ni kita lah nama Nadirah binti. Anak mana ya? Anak somebody lah kan. Kalau lelaki bin kan. Bin tu asalnya ibnun. Ini tadi mas'udun Bintu kan. Puan baca pertama. Bintu tu mubtada wa huwa mudhaf. Kalau bintu mudhaf, mas'ud tu menjadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrur. So jadi macam mana? Kalau majrur, mas'udin. Bintu mas'udin ghaniyatun. Kaya. Wa bintu Yasirin, dan anak perempuan Yasir faqiratun, miskin. Perlukan bantuan. Apa beza fakir dengan miskin? Saya pun tak ingat mana satu lah. Kalau salah satu saya tak tahu mana satu. Yang satu ni dia memang memerlukan bantuan, tapi dia ada kerja. Dia ada kerja lah, cuma tak cukup. Tu miskin Kalau fakir ni dia tak ada kerja, tak ada, dan memerlukan bantuan. Kalau bahasa Melayu dia pakai miskin. Jadi yang bintun. Wa bintu Yasirin. Kalau yang kedua itu ni bintun mas'udin ghaniyun. Bukan bintun macam ni Puan Nadirah. Kita ulang sikit. Ni mudhafun ilaih kan. Asalnya bintun kan? Ni setuju kan? Bintun. Sekarang ni kita nak relate kan bintun kepada mas'udun mas'udun. Kita nak kata anak perempuan kepada mas'ud. So nak jadi mudhaf kan? Sebab kepunyaan. Mudhaf dia tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. So kalau tak ada tanwin jadi bintu. Mudhafun ilaih pula dia kena majrur. So dia jadi mas'udin. Mudhaf tak terima alif lam. Mudhaf tak terima tanwin. Mudhafun ilaihi majrurun. Jadi bintu kan? Bintu bukannya bintun. Sebab kita nak jadikan dia mudhaf. Bintu mas'udin. Bintu Yasirin. Yasirin. Bintu Yasirin. Ghaniyatun kan? Ghaniyatun. Betul. Ghaniyatun. Bintu Yasirin faqiratun. Siapa nak jawab? Kenapa ghaniyatun? Bukan ghaniyatan, bukan ghaniyatin. Betul. Itu tamat butah tu lah kan. Soalannya tanda baris tu. Kenapa ghaniyatun? Bukannya ghaniyatan, bukan ghaniyatin. Sebab muannas baris itu, baris dia. Kenapa dia baris depan? Tanwin baris depan. Ghaniyatun, bukan ghaniyatan, bukan ghaniyatin. Kenapa bukan baris atas ataupun bukan baris bawah? Kenapa kita baca dengan baris depan? Sebab ia adalah khobar. Khobar marfu'. Mubtada' dengan khobar kedua-duanya marfu'. Bila khobar? Kita letak baris depan lah. Kita pun bila kita identify dia sebagai khobar, kita pun bariskan dengan baris depan lah. Bintu mas'udin ghaniyatun. Okey, seterusnya nombor 13 yang penghabisan. Zasiki bikidu min al-maniyah. Batilkal min aqatu min inkartara. Terjemah. Pisau ini adalah pisau dari. Pisau ini adalah dari. Ada min kan? Ada min Almania juga. Sebab dia bahir dengan alif masurah tu. Min Almania. Watilka, maknanya watilka sikinut, kereta pula. Pisau itu, sorry. Watilkal mil'aqatu, sudu itu.
dari England. Ada badal tak sini? Mana? As-sikinu badal. Lagi al-mil'aqatu. Sebab apa dia badal? Sebab sebelumnya ada ismu isyarah hadza dengan tilka. So kita stop dekat sini dulu boleh tanda. So kita berhenti di muka surat 55. Minggu depan insya-Allah kita sambung muka surat 56 bab 8 buku teks. Okey, kita sudahi sesi kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.